hijrah berlaku pada bulan Muharram. Betul. Awak sebab awak dulu, awak dapat hadiah. Terima kasih. Sama. Kakak, boleh tak nak tanya satu soalan? Nama asal Madinah ialah A. Yaman, B. Yathrib, C. Syam. Ha? Yaman. Salah. Sila mencuba lagi. Jom. Okey, awak nak tanya satu soalan boleh? Apakah haiwan yang membantu baginda sewaktu berhijrah? A. Semut, B. cicak, C. laba-laba. C. Laba-laba. Okey, betul. Disebabkan awak betul, awak akan dapat hadiah. Terima kasih. Ada orang lah kat sana. Jom. Dek, boleh tak kita orang nak tanya soalan? Boleh. Okey, apakah maksud ma'al hijrah? A. Tukar, B. Datang, C. Pindah. Okey, tak apa. Nanti anda mencuba lagi. Dek, boleh tak nak tanya satu soalan? Apakah maksud mahal hijrah? A. Tukar, B. Datang, C. Pindah. C. Pindah. Okey, betul. Okey, disebabkan adik betul, adik dapat hadiah. Okey, tunjuk please kat situ. Awak. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Nabi Muhammad SAW telah berhijrah pada waktu apa? A. Pagi, B. Petang, C. Malam. Malam. Okey, betul. Disebabkan awak betul, awak dapat hadiah. Okey. Kak, nak tanya boleh? Boleh. Ketika berhijrah, Nabi Muhammad SAW telah bersembunyi di sebuah tempat. Namakan tempat tersebut. A. Gua Sur, B. Gua Hira, C. Gua Ashabul Kahfi. A. Betul. Disebabkan orang berdua telah berjawab, akak akan dapat hadiah. Okey. Terima kasih. Okey, awak nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Nabi Muhammad SAW telah berhijrah pada waktu apa? A. Pagi, B. Petang, C. Malam. Malam. Okey, betul. Disebabkan awak betul, awak dapat hadiah. Terima kasih. Kalau korang dapat pelajaran dari video ini, share, like and comment.